Hari ni 19 hari bulan 2 2025. Lepas tu aku pergi dengan Farisa je. Kita pergi berdua. Kita punya flight pukul 2.30. Flight ke Poland, flight ke Krakow. First checkpoint. This is our outfit for today. Rate my outfit. Kau kali suruh rate my outfit tau. Sekejap gila. Kemana kita ni? Kita tahu kat mana? Langgar orang kau rasa? Kita orang naik bus. As you can see, it's 9. Kita orang dah sampai dekat Jamak. Sekarang nak naik bus pergi airport pula. Hai semua, sekarang dah pukul 10.30. It only takes an hour je untuk sampai ke. Tengok, dia buat lagi cakap Melayu, cakap Inggeris ni. Ia hanya mengambil masa 1 jam sahaja untuk sampai ke airport dari Mujamak Syamal tadi. So apa kita buat? Makan. Sekarang pukul 1.20. Okay, kita baru lepas siap solat apa semua. Kita beli nasi, kita dah habis 1 bekas. Ada 1 bekas lagi untuk makan kat sana. Apa kacang aku banyak. Dah dia bawa walnut, gila nak mampus. Aku rasa aku boleh mati tercekik makan walnut tu kalau tak ada air. Ui, ramai gila nak mampus Malaysia dalam flight yang sama. Cuma macam flight pergi je lah, flight balik macam masing-masing je tak sekali pun. Mungkin musim sebab kita pun beli tarikh murah kan. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Aku tutup je kamera, dia terus buat keluar kacang nak makan. Pelik betul budak ni. Inilah kacang yang dimaksudkan. Walnut yang aku cakap tu. Ini sedap. Apa lagi? Walnut. Kacang ni dengan satu lagi. Oh ni. Badam. Gila. Sumpah memang kena makan dengan air, tahu tak? Kita orang lah bawa lagi sini satu kongsi. Lepas tu dalam ni ada macam makanan. Sebab tak muat masing-masing punya bag. Lepas tu backpack Farisa. Mana tu kat situ? Lepas tu backpack aku satu. Okay, that's it. Tengok ni kita orang menyeluk semua barang sebab aduh, tadi kena tahan, Minah dia kena tahan, Mat. Lepas tu tukar, dia ambil kamera, aku bawa ni. Akak tu pun tak tengok aku pegang apa. Dia tengok aku pegang pasport tu, dia belah, dia macam bagi je. Laki tu strict kat priority. Jom guys, masuk. Kacang! Sampai. Kan dah siap. Dapat chop. Buku merah. Korang sekarang 5.30 tapi dah gelap. Dan the fact that dah maghrib. Maghrib pukul 4.58. Kita tengah cari train untuk pergi hotel. Okay, that's the update. Oh, ada sunset lah guys kat sana. Jom ke beli tiket kat sana. 20 PLN per person. Berapa sama dengan RM? Lebih kurang RM20 juga. Farisa tengah isi borang. So, quick room tour. Ini pintu masuk dia. Kita dah masuk tadi. Aku buat 05. Okay, so macam ni. Belah kiri kita dah terus nampak dapur. Kita ada microwave, sinki, air. Alright. Okay, aku nak kena check satu-satu ke dalam ni. Oh, ada utensils. Ada ni, dapur dia kecil, comel je untuk berdua tu okey. Sebelah kanan kita ada tandas. Wow, tandas dia pun besar tandas dia 05. Okay, so this is how the tandas looks like. Besar je tandas dia. Okay, tutup. Ruang tidur. This is how the ruang tidur looks like. Basically, dia kecil tapi dia macam compact. Dia macam cukup betul untuk kita berdua tu. Okay lah. See, that's the update. That's the quick room tour. Bye. Quick outfit. Airport check. 1. 2 apa-apa. That's a lot. Dah busuk, Mat. Baru je pakai baju ni pagi tadi. Lepas tu muffler. Oh my god. This is my outfit. Ni baju Adina. Dah lah pakai knitwear. Lepas tu kau pakai inner Uniqlo heat tech kat dalam. So kau pakai 2 lagi. Aku pakai 4 total. Sekarang dah pukul 7. Berapa aku update? Kita nak makan dan sebagainya. Bye. Ni kita orang tengah panaskan nasi goreng. Ada satu bahagian je tadi. Lepas tu dengan falafel. Sekejap panaskan falafel. Air dah set gegar dah. Ni kita punya dinner. Okay.
nak makan. Kita dah siap solat. Sekarang dah pukul berapa 7.50. Okay. Kita keluar esok je. Kita tak jadi keluar malam ni. Patutnya macam nak skip malam ni. Tapi macam dia tutup pukul 9. So macam jumpa esok. Bye. Hai semua. Assalamualaikum. Good morning. Ni untuk konten je. Dia buka telefon. Sekarang pukul 9.51 pagi. Beza Poland dengan Jordan 2 jam. Kenapa aku tidak buat vlog pagi ni? Sebab aku nak tunjukkan luggage kita. Mari kita unboxing. Kau tengok luggage ni. Keadaan luggage ni. Ditutup balik. Ni kita buka. Hup. Aku ruang tu. Ni ruang Farisa. Tengok ruang dia. Lebih tu tak? Tiba. Aku punya banyak lagi ruang. Buka. Nak burukkan Farisa dia sebenarnya. Aku mau. Ceng dia tu. Neng. Okay, ni bahagian aku. Kita memang terpaksa guna vacuum bag lah. Sebab kalau tak barai mat. That's it. Tu je aku nak tunjuk sebenarnya. Aku nak tunjuk keadaan luggage ni. Kita memang pakar tak. Pergi bye. Nak bersiap. Guys, masa untuk makan. Sekarang dah pukul 10 sesuatu. Makanan international macam selalu. Dan itu fresh falafel yang terakhir buat hari kedua. Dan air kopi Farisa. That's it. Jangan makan sembilang. Okay, sekarang dah pukul 12.25. Kita akan ke... Ini adalah itinerary kita. Okay. List tempat ni macam banyak kan. Tapi sebenarnya dia macam satu tempat. Lepas tu yang lain tu macam dikeliling dia je. So that's going to be our itinerary for today. Tunjuk sikit Farisa dah siap. Okay, nampak. So that's it. Ayo kita ke first checkpoint. Ada 5 minit. This is our outfit for today. Okay, tu je. Kalau korang nak tahu, ni lah kawasan kita orang punya bangunan. Jalan dia macam kat belakang. Macam tahun tu kat belah sana sikit, kita orang cakap belakang sikit. Hai korang. Kita orang dekat, kita main jalan-jalan je sekarang. Tak ikut itinerary pun. Sebab Farisa cakap dia nak jalan-jalan je. Dia tak nak tengok Google Maps. Rate my outfit. Berapa kali suruh rate my outfit tau. Obsessing all over. Sebab ni adalah aku punya bayangan dalam Pinterest. Okay, tu je. Bye semua. Bye. Cik, cantik tu. Jangan dong. You cantik dulu belakang kau. Kena record. Hai semua and Assalamualaikum. Kita baru siap photoshoot kat sini. Tapi macam dalam sejam jugalah photoshoot ni. Lama gila. Lepas tu kita pakai bag. Okay. Lepas tu kita pakai. Aku ni macam masker lighter. Pakai tripod. Like that. Sayang jangan dekat. Anjing. Anjing besar tau kat belakang tu. Mana anjing tadi? Tu. Okay, that's it. Jom kita pergi jalan lagi. Baru pukul 1. That's it, bye. Masa untuk jadi street photographer. Kita dekat Old Town sekarang. Cuma macam biasalah Old Town apa ni? Old Town Europe. Macam ni lah keadaan dia. Yang bertanya Cover sikit nak sebut-sebut nama orang ni. Aku malas nak. Tajam sangat. Aku pun tajam. Aku rasa sebab angle kot dari bawah. Dia cakap dari kat bawah. Dia tak tahu ke angle aku ni. Dah memang angle aku kat sini je. Dia tu parah mana je. Geram ni kat sendiri lah. Ni kat aku kan. Okay. Kita orang beli chimney. Yang buat pun smart elok. Dia pun sikit. Okay, lepas tu akak-akak tu tengah tolong belakang ni. Dia tengah buat kita orang punya. Kita orang brownie dream. Dapat 3 Poland. That's it, result. Okay. Sedap. Makan lah brownies dia. Sedap. Kita nak pergi Plenty Park guys. Wow. Buruk betul. Lama bad light lah korang. Sekarang dah pukul 3. Okay, aku nak review orang Poland.
Orang dekat sini tak macam orang Europe yang kita pernah jumpa ataupun yang Farisah biasa jumpa sebab dia dah banyak ke banyak negara kan. Mostly diorang sangat macam peramah. Macam diorang kan, diorang senyum. Kalau kita ambil gambar kan, diorang literally kan macam menunduk tau. Macam oh my god, diorang ambil gambar macam tu. Tak pun berhenti. Macam common sense tinggi gila nak mampus. Tadi waktu kita tengah ambil gambar kan, ada makcik tu dari jauh lagi tau dia duduk tenung kita orang. Tak literally jauh, macam dalam 100 meter kot. Lepas tu dia lambai Farisah sebab Farisah tengok dia. Macam comel gila. Overall, Polish people 100 per 10. Hello pula tu. Tak habis-habis. Sedap gila. Dalam dia ada apa? Brownies yang jalan. Lepas tu brownies dia sedap gila. Sorry lah, tapi kalau aku cakap pasal suka dessert, ni lagi berbalik. Belagak gila. Cumi kan ada kat Malaysia. Ada roll chimney. Tapi berbalik lah. Ni untuk RM23, 23 PLN. Kalau habis suka dessert RM18 tu, kritik. Apa pun sedap. Belilah guys. Bye, tu je nak cakap. Assalamualaikum. Tengok ni, kita nak ambil gambar lepas tu. Lepas tu sebab lepas makan nanti. Kau tutup lighting aku. You ini adalah jerawat hormon. Dia patut naik kat sini tau. Tiba-tiba naik kat sini. Aku tipu. Padahal kita tengah cari plan tipak tu, tapi macam tak jumpa. Sebab dalam Google cantik gila plan tipak tu. Ada tasik, ada air pancut. Tapi ni bayang air pancut pun tak nampak. Bukannya lah kata macam dia tutup ke air pancut tu, tak nampak pun lagi kat mana. So we are going to a venue of stars. Tak tahu lah kat situ ada stars ke apa ke. Tapi dia macam, apa ni? Apa tu orang panggil? Iluminasi. Bukan tu apa? Ilham Bukan, ilham juga. Ada juga a venue of stars dekat Hong Kong. Inspirasi dari Hong Kong rasanya. A venue of stars tu. Apa pun mari kita pergi. Sebab macam matahari dah cuba untuk turun. Kita macam nak cari sunset jugalah di sini. Okay, tu je nak update korang. Kita tengah tacak-tacak dan tengah cari mana plenty pak tu. Walaupun tak jumpa tapi tak apa, kita tengok. Kemana kita ni? Bye. Aku lupa nak update yang aku dah dekat the venue of stars ni. Macam river. Tengah tengok sunset. Kat belakang tu makcik tu ambil gambar aku sebenarnya. Sebab gambar dia turns out. Update aku pun lepas ambil gambar. Tapi kat full. Nampak tu. Dah lah view tengah cantik. Tengok tu dengan apa tu, dengan sunsetnya. So ajak aku nak delete semua yang ada. Hidup ni memanglah kadang-kadang di atas, kadang di bawah. Tapi itulah. Tudung pun dah tajam dan ni dia suruh berhenti aku ambil gambar. Stress. Tu je lah. Sampai ajak aku nak delete gambar. Bye. Nak layan sunset sambil delete gambar. Kau tak rasa macam aku punya makeup macam still. Nampak kan aku pakai makeup? Macam cantik lagi. Loh. Sebab aku je yang boleh puji diri aku. Siapa nak puji aku? Bye. Cantik. Nanti aku ambil gambar aku. Ambil gambar? Hai semua, Assalamualaikum. Sekarang pukul berapa aku tak pasti. Kita tengok kat mana. Farisah tengah fikir lagi sebab dua-dua tak pandai pun nak sikit ni. Tapi sebab macam Dah sampai lalang. dah sampai dah lalang. So macam sepatutnya boleh cuba kalau nak cuba. Precise. Kita boleh. Farisah tengah fikir. Tapi duk, kita boleh tapi duk macam takutnya. Macam tu. Sebab dia takut badan. So nak kita kopin pula. Nak main ski lagi. Kau duk sakit lutut, sakit siku. Macam tu. Tapi dia sedikit update. Tadi tak record sebab sejuk. Sumpah sejuk. Sekarang negatif 2. Alah dah. Bye. Farisah dah decide. And kita pun dah decide. Now we are trying. Kita orang tengah pakai. Sekarang kita tengah pakai kasut. Dapat student price. Dapat 30 Poland. Lepas tu kita orang ambil helper. Helper kat depan. Nanti aku tunjuk. Kasut aku ambil size 36. Muat-muat je. Kan kasut dia. Sampai situ je ke? Haa. Elok lah dengan kainnya. So sopan. Banyak gila orang aku. Semua Syarah Ibu. Dia kan content creator. Korang jangan lupa support video dia. Tengok banyak gila dia berkorban. Nak asing dia ni. Tak ni ke? Gantung dia. Gantung sekali. Moment of truth.
Muhammad After Farisa. Ni kita punya helper, comel kan? Oh ninja. Nak help tak? Okey je. Jom masuk. Muhammad After Farisa. Real. Real licin gila. Aku dah jatuh. Ni dekat siapa ni? Ha? Dekat siapa ni, Dik? Licin guys. Weh, sumpah tak efek licin macam ni. Guys, licin gila guys. Weh, kali pertama. Allah, pemukul. Weh, sakit pinggang aku. Tak tahulah, awak tak ada masa. Penatlah korang. Tolak Farisa ni berat, tak gerak. Tolak tak pandai gerak. Kita tengah fikir lagi macam mana nak guna mendalah ni. Bukan nak guna mendalah ni, nak gerakkan kaki pun tak tahu lagi. Kita orang lupa nak belajar tutorial. Tak tahu macam mana budak tu letak kaki dia. Tak jadi. Macam orang patah kaki tengah belajar jalan semula, terapi. Dah korang tak boleh buat konten di sini ni. Penat. Kita orang duduk jalan tepi ni, aku duduk gatis tepi ni. Tadi kita masuk kat sana, dah sana. Sana kita masuk dah kat sini dah. Okey lah. Okay, bye tu je. Korang tahu tak, dalam masa tengah, kita orang tak pandai lepas tangan lagi. Tempat ni tutup pukul 9. Kita kena masuk pukul 9. 9:30 tutup. 9:30. 9:30. Kena masuk 9:30. Ada sejam lagi. Bye. Confident dah? Itulah aku. Skating guys. Wow. Aku dah boleh record video dulu skate guys. Alamak dapat bayang-bayang. Vroom vroom. Okay, aku tengok. Lebaran dia. Tengok tak gerak dah. Lah, tak gerak dah. Go. Tengok skate, kaki orang skate. Gitu nampak tengok kaki dia guys. Dah V. Gitu. Oh, best teruk man. Aku dah penat dah skate. Aku nak duduk je. Sakit ke kaki? Sekarang dah pukul 8.40 kot. Oh, Farisa nak bawa kita lalu dia punya lorong guys. Moment of truth. Ya guys, kita dah masuk lorong-lorong dia guys. Tengok sikit, kiri kita ada pokok Christmas. Kanan kita ada tu. Oh, cantik. Oh, sedapnya gerak. Kita nak dipanggil untuk dia nak tutup dah. Nak pukul 9. Masa tercabut. Macam nak cabut? Tutup dulu boleh tak? Kau tak reti berjalan. Review. Tak bergeraknya. Review apa ni? Review ice skate buat kali pertama. Rate. Sorry guys, kawasan dia 7/10. Kawasan dia memang gelap sikit lah. Bukan, dekat bola ni macam pencemaran cahaya tu tak banyak sangat. Okay, 7/10 Aku rate around, boleh lah 7/10, 7.3/10. Okay je, tak begitu menyakitkan hati pun. Walaupun akhirnya tak pandai. Hebat doh, dia tak jatuh langsung. Curhat tak jatuh langsung tu betul lah tu. Dia boleh stabilkan badan dia. Hebat kan? Aku pun jatuh 2 kali. Dia jatuh. Ya Allah, sakit. Toleh. Tengok orang jatuh pun takut, kau tahu tak? Tapi kalau aku yang jatuh. Bila nak Yelah. Tapi tu lah aku tak jatuh lagi lah sekarang ni. Tapi aku elak lah daripada. Dia bawa aku je tau. Aku elak daripada jatuh. Berat lah jok. Berapa? Aku 70 aku ada. Hello. Benda tu licin. Okay. Kau boleh bawa sepatutnya. Okay, tu je kita orang dah route to hotel. Siapa kentut belakang? Okay. Tu je, nanti kita sampai hotel, kita update by some more. Guys, makan dulu guys. Ni sup je ni guys. Sebab kita orang kesejukan. Sambil tengok movie, kau boleh tengok kat sini, menarik, sumpah. Wanita tercantik. Macam tu lah. Okay, tu je bye nak update. Bye. Kita nak Giza Kopin hari ni. Sekejap, tahun dah. Ni bilik sebelah.
This is the view. Ya Allah, cantik sangat. Aku rate maybe 8/10. Ni Maggie lontong, ni Maggie ayam.